Akhirnya kerajaan dah tarik balik permit syarikat bas yang terlibat dalam nahas student opsi baru-baru ni, yang mana memang patut pula permit tu kena tarik sebab company ini dah lama bermasalah dan mereka memang cuailah bab keselamatan. So dalam update terbaru, Menteri Pengangkutan Anthony Locke telah pun sahkan yang syarikat bas ini, dia punya permit, dia punya lesen telah pun dibatalkan serta-merta dan tanpa sebarang peluang lah untuk membuat rayuan. So korang nampak memang tegas habislah kerajaan kali ini. Sebab apa? Sebab company ini memang dah banyak kali dia ambil ringan, ambil mudah tentang keselamatan, sampaikan akhirnya dah berlakulah kemalangan teruk macam ni, dah korbankan nyawa. Lepas accident ni barulah semuanya terbongkar. So apabila polis membuat siasatan, bas yang terlibat dalam kemalangan ini sudah ada 21 saman trafik yang terkumpul. So hanya 16 saman saja dah bayar, ada 5 lagi saman yang tertunggak. Dan yang membuatkan isu ni lagi serius, permit asal bas tu sepatutnya milik syarikat daripada Kedah. Tapi malang sekali, permit itu disewakan kepada operator bas di Kelantan dengan hanya RM500 saja sebulan. Dah macam sewa lesen pula jadinya. So korang boleh nampak lah, standard yang ada kepada company operator bas yang ada lesen sudah pasti jauh lebih tinggi daripada company yang sewa. Ataupun company sewa ni tak tahu pun standard protokol yang diperlukan untuk membawa bas yang betul. Sebab yelah kan, dia tak ada lesen pun, dia sewa saja. Dan yang menjadikan dia teruk lagi, GPS sebenarnya memang dah wajib aktif, wajib pasang lah dalam bas ekspres zaman sekarang. Tapi sayang sekali langsung tidak dipasanglah pada bas ni. So apabila pihak berkuasa dia mintalah data perjalanan sebelum berlakunya kejadian, memang syarikat ini gagal lah untuk berikan sebab tak wujud pun data tu. Dan yang lagi serius sekali, pemandu bas ini sendiri dah ada rekod 18 saman trafik, yang mana 13 kes 13 saman sebab dia bawa laju, and 3 lagi saman sebab dia tak pakai seatbelt, and ada jugalah sama-sama lain seperti brek ketiga rosak, dan dia siap adalah kes kemalangan sebelum ni, dah pernah accident dah. Tapi nampaknya semua saman yang bertimbun-timbun ni kan, kalau ada buku dah timbun-timbun dah buku saman ni, tapi ini langsung tidak memberi kesal lah kepada dia kan. Bila kita fikir logik kan, dengan rekod yang dia ada ni, patutnya dia langsung tak boleh bawa bas lah sebenarnya. Siapa nak pilih orang bawa 40 nyawa dengan orang yang macam ni? And sepatutnya lesen dia pun dah kena gantung lah. 18 saman kan, banyak tu, memang kena gantung lesen lah. Tapi yang berlaku sebaliknya, dia relax saja boleh bawa bas, macam saman tu langsung tak jalan langsung lah. Sebab itulah kerajaan bertindak tegas, sebab nyawa ini bukanlah benda yang boleh kita buat main. Lagi-lagi bila kemalangan ini berlaku terhadap sikap sambil lewa lah pemandu ini dan kecuaian syarikat pengangkutan itu sendiri. So harapnya tindakan tegas kerajaan kali ini boleh menjadi pengajaran lah kepada semua syarikat bas dekat Malaysia. Tapi korang rasa adakah cukup sekadar tarik permit saja kerajaan buat ni, ataupun sebenarnya patut ada tindakan yang lebih berat dikenakan kepada mereka? So guys, jangan lupa like, komen pendapat korang tentang pemandu bas ni dan company bas ni, dan jangan lupa follow down untuk dapatkan lagi banyak berita-berita menarik. Ciao.